Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Abdullah Hamid bin Nazri dengan nombor matriks 303818 dan hari ini saya akan membentangkan tentang entry bahasa penskriban pelayan. Kita tengok dulu kepada pengenalan awal laman sesawang moden, yang mana sebenarnya teknologi laman sesawang telah berkembang pesat dalam era digital, terutama sekali sejak pengenalan World Wide Web daripada Tim Berners-Lee. Dan laman sesawang sekarang dah jadi lebih interaktif dan juga lebih dinamik dan banyak digunakan dalam pelbagai bidang pendidikan, komunikasi dan juga e-dagang macam platform Shopee dan juga TikTok. Dan dengan adanya laman sesawang moden sekarang, kita memerlukan satu sistem yang mampu untuk memproses data pengguna dengan lebih cekap dan juga lebih efisien. Dan di situlah datangnya bahasa penskriban pelayan. Jadi, apa itu sebenarnya bahasa penskriban pelayan? Okey, bahasa penskriban pelayan dia adalah satu bahasa pengaturcaraan yang kita tulis yang akan dijalankan pada pelayan untuk memproses permintaan daripada pengguna yang dilaksanakan melalui pelayar web. Okey, antara ciri-ciri utama yang ada dalam bahasa penskriban pelayan antaranya adalah diproses di pelayan, boleh mengakses pangkalan data, lebih selamat dan fleksibel serta dinamik. Dan cara ringkas macam mana bahasa penskriban pelayan ini berfungsi adalah, pertama sekali, pengguna akan hantar permintaan menggunakan pelayar web. Kemudiannya, permintaan tersebut akan sampai kepada pelayan. Pelayan akan menerima dan juga memproses permintaan tersebut, akan mengakses pangkalan data jika perlu dan akhirnya akan menghantar output yang telah diproses kepada pelayar pengguna. Contoh bahasa penskriban pelayan yang terkenal antaranya adalah PHP, Python, Java dan juga Node.js dan lain-lain. Jadinya kita tengok etimologi ataupun asal-usul kata bahasa penskriban pelayan. Okey, dari segi kata dasarnya, pelayan merujuk kepada sistem ataupun komputer yang menyediakan perkhidmatan dan sumber kepada komputer lain. Skrip pula sebenarnya merujuk kepada set arahan yang ditulis dalam bahasa pengaturcaraan. Jadinya, dari segi awalan, bahasa pula merujuk kepada sistem yang digunakan untuk berkomunikasi. Penskriban pula merujuk kepada proses menulis skrip atau kod. Jadinya, bila pembentukan, istilah ini dibentuk menggabungkan bahasa, penskriban dan pelayan yang kemudiannya diterjemahkan kepada bahasa penskriban pelayan. Bahasa yang digunakan untuk menulis skrip pada pelayan. Dan penggunaan dia adalah istilah bahasa penskriban pelayan merujuk kepada bahasa pengaturcaraan yang digunakan untuk membangunkan laman sesawang yang mampu untuk mengurus permintaan pengguna dan menghasilkan kandungan yang dinamik. Terusnya, kita akan tengok kepada sinonim dan juga antonim. Sinonim ataupun kata yang sama dengan bahasa penskriban pelayan, kita ada pengaturcaraan bahagian pelayan, kita ada penskriban belakang, kita ada kod berasaskan pelayan dan juga kita ada pengaturcaraan pelayan web. Antonim pula ataupun kata yang bertentangan dengan bahasa penskriban pelayan, kita ada penskriban bahagian pengguna, kita ada pengaturcaraan bahagian depan, kita ada laman sesawang statik dan juga kita ada pemprosesan berasaskan pelayan. Jadinya, apa beza utama di antara bahasa penskriban pelayan dan juga bahasa penskriban pengguna ataupun klien? Okey, antara perbezaan utama adalah dari segi bahasa penskriban pelayan, dia berjalan pada pelayan itu sendiri. Dia bertanggungjawab untuk memproses permintaan pengguna, mengurus pangkalan data dan menghasilkan kandungan yang dinamik. Manakala bahasa penskriban klien pula berfungsi ataupun berjalan pada pelayar pengguna itu sendiri dan biasanya bertanggungjawab untuk mengawal antarmuka dan juga mengurus interaksi pengguna. Selain daripada itu, bahasa penskriban pelayan juga dia menguruskan pemprosesan data yang kompleks seperti pengesahan pengguna dan juga pengurusan data. Sementara bahasa penskriban klien ni dia lebih kepada untuk tingkatkan pengalaman pengguna melalui interaksi yang dinamik dalam laman sesawang. Seterusnya, kita akan lihat kepada cara-cara yang kita boleh gunakan untuk mengajar bahasa penskriban pelayan ini kepada pelajar. Kita boleh antaranya adalah teknik demonstrasi yang mana guru boleh demonstrasi proses log masuk menggunakan penskriban pelayan. Dengan teknik ni, kita dapat tunjuk kepada pelajar macam mana sebenarnya bahasa penskriban ni berfungsi. Yang kedua pula, kita boleh gunakan pendekatan konstruktivisme dan juga kolaboratif, yang mana kita tempatkan pelajar dalam satu kumpulan kecil dan kita minta pelajar untuk lukis carta alih untuk tengok macam mana pemahaman pelajar dan kita galakkan pelajar untuk konstruk diorang punya pemikiran tersendiri. Yang ketiga pula adalah penggunaan perisian, yang mana kita boleh minta guru untuk gunakan alat seperti XAMPP untuk wujudkan persekitaran pelayan. Yang keempat pula adalah pembelajaran dan analogi dunia sebenar, yang mana kita boleh kaitkan bahasa penskriban pelayan ni dengan aplikasi yang ada dalam dunia sebenar sebagai contohnya Shopee, TikTok dan juga Facebook.
satu aplikasi yang dekat dengan diri pelajar. Jadinya, secara kesimpulan, bahasa penskriban pelayan ni sebenarnya penting untuk memproses data, mengesahkan pengguna dan juga menghasilkan kandungan yang dinamik untuk laman sesawang moden. Dan teknik pengajaran yang kita boleh gunakan untuk mengajar bahasa penskriban pelayan ni antaranya kita boleh gunakan demonstrasi, pembelajaran kolaboratif, contoh dunia sebenar dan juga penggunaan alat tanpa perisian untuk meningkatkan lagi pemahaman pelajar dengan lebih berkesan. Dan memahami bahasa penskriban pelayan ni sebenarnya melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan juga kemahiran untuk dunia teknologi masa depan. Sekian daripada saya. Terima kasih.